lubangnya syartu. Tapi alhamdulillah amalan itu selalu dengan nama Allah diganti dengan salawat. Sebab penzahiran kepada nama ilahi. Faham? Atau Bismillah yang a'zam juga, yang batin, Bismillah al-a'zam, yang mengumpulkan selain Allah. Sebab nama Allah ini, nama Allah bukan nama, bukan zat, bukan diri Allah, bahkan nama Allah alladhi istahaqqa wujud, yang berhak kewujudan, yang istaujaba wujud, melazimkan kewujudan ini untuk mentadbirkan alam ini. Dan alam ini dijadikan melalui cahaya baginda SAW yang pertama. Sebab ada kaitan kuat tanpa saya menerangkan sangat kaitan dan berkembaran kalau boleh antara Ismul Azam Allah dan Hakikat Muhammadiyah. Tapi suluk melalui Hakikat Muhammadiyah, melalui salawat atas Nabi SAW penuh dengan selamat dan iman. Kalau melalui nama Allah banyak syartu, banyak bahaya, banyak faham. Tapi melalui salawat atas Nabi SAW, walau tak ada sandaran yang benar, tak ada sanad yang berapa hebat, tak ada guru yang murabbi, ini semua boleh diganti dengan salawat atas Nabi SAW. Yani maksud akhir salawat tidak ada kerugian insyaAllah. Kalau orang yang lain, kalau nama Ismul Azam perlu murabbi, perlu sanad yang betul. Nama-nama ilahi yang lain yang bukan nama Allah mungkin membukakan kepada anak murid tajalliyat awalim, tajalliyat akwan. Orang akan hilang sesat di dalam tajalliyat itu. Sebab tajalliyat itu jalan nama-nama ilahi tak ada had. Akan orang tenggelam umurnya semua dalam tajalliyat itu, tapi tak sampai apa-apa. Sebab nama-nama itu hijab daripada nama Allah yang agung. Nama Allah juga hijab daripada zat, atas zat Allah. Jadi sebenarnya daripada sudut keuntungan, kemudahan, faham, tak ada umpama salawat atas Nabi SAW khusus dengan salawat yang jana. Kalau salawat itu macam salawat Imam Jazuli, salawat syar'iyah, bahasa syariah, itu menyifatkan syama'il Nabi SAW, sifatnya, anggotanya, faham. Kalau sifat awliya, kalau salawat awliya menyifatkan hakikat-hakikat Nabi SAW, dalamannya. Salawat bahasa syariat, salawat biasa menyifatkan zahir Nabi SAW. Salawat awliya menyifatkan batin baginda SAW. Sebablah untuk mendalami diri di dalam salawat atas Nabi SAW perlu guna salawat itu yang khusus. Tapi salawat itu sebenarnya tak boleh kata salawat bahasa syariat, salawat bahasa tarikat, sebab yang tarikat juga datang melalui Nabi SAW dengan sanad khas. Umpama salawat azamiyah Sayyid Ahmad bin Idris, umpama salawat nuriyah Sayyid Hasan Syari, umpama salawat fatih salawat makriyah, umpama salawat Jawahir Kamal Syekh Tijani. Ini semua datang memang punca salawat itu asal sumber memang baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui izin khusus kepada kumpulan khas. Sebab salawat itu tak layak kepada seluruh umat. Umat ada ahli ingkar, ada ahli yang cukup dengan zahir, ada orang yang jumud atas syariat saja. Jadi Nabi SAW bila keluar satu salawat yang layak kepada seluruh umatnya. Sebab Nabi SAW tak menzalim. Cara umum, itu cara syariat. Melalui hakikat kepada sanad khusus, kumpulan khas, melalui awliya khusus, Nabi SAW mengeluarkan salawat yang itu bahasa hakikat, yang basah dengan makna, basah dengan rahsia-rahsia, dengan hakikat. Sebab itulah tak ada ta'aruf. Mana ta'aruf? Pertentangan. Tak ada ta'aruf. Ramai orang kata sebab mana tinggal salawat bahasa syariat untuk ambil salawat awliya. Tak ada ta'aruf. Imam salawat awliya adalah salawat Nabi SAW, tapi melalui sanad khas, bukan sanad umum kepada seluruh umat, dan melalui awliya Allah. Yani sebenarnya tak boleh kita melebihi salawat ke bahasa tarikat, tapi memang itu khusus, keistimewaan. Tapi keistimewaan tak melazimkan kelebihan, tapi memang ada keistimewaan, kekhususan. Khusus salawat juga dalam salawat, salawat ada salawat yang menerangkan, merangkumi sebahagian daripada hakikat Nabi SAW. Yang ada yang banyak, ada yang sikit, ada yang faham. Tapi salawat al-Fatihah di sisi awliya Allah, salawat yang cukup menerangkan. Bila kita baca
salawatul fatih satu kali, kita boleh merangkumi segala martabat hakikat Ahmadiyah, Muhammadiyah, Zahiraniyah, Tajaliyatnya, Rasmiyahnya, cahayanya, semua termasuk di dalam satu salawat. Kalau satu salawat lain mungkin satu salawat merangkumi 10%, satu lagi 20%, tak ada. Tapi salawat al-fatih sampai awliya ma'ruf kata salawat al-fatih adalah diri Nabi SAW. Diri Nabi SAW adalah salawat al-fatih. Kewujudan alam ini, kejadian alam ini kana bisababi, adalah disebabkan dengan sebab salawatul fatih. Jadi salawatul fatih ramai orang berkata itu salawat Tijani. Dia bukan salawat Tijani. Ya, dipilih daripada Nabi SAW kepada guru kita. Salawat itu lebih lama daripada Syekh Tijani, 100 tahun. Dan keluar daripada Sri Muhammad Mustafa Bakri As-Siddiq. Puan banyak salawat masyhur. Kalau kamu baca kitab salawat atas Nabi SAW, macam Sa'adatul Darain fi Salat ala Sayyidil Kaunain Imam Nabhani, Afdal Salawat ala Sayyidil Sadat Imam Nabhani, akan bab salawat yang lebih adalah salawat Muhammad Mustafa Bakri. Tak ada macam Imam Jazuli. Tapi Imam Jazuli melalui Dalail Khairat menifatkan zahir Nabi SAW. Faham sifatnya yang zahir. Imam Jazuli juga mengeluarkan salawat yang banyak. Tapi Sidi Muhammad Mustafa Bakri mengeluarkan salawat banyak tapi sudut hakikat. Hakikat yang tertinggi. Salawat itu yang 10-10an salawat daripada Sidi Muhammad Mustafa Bakri Siddiqi semua terkumpul pada satu salawat. Dia ada ikhtilaf dalam riwayat. Ada orang kata dia pergi khalwah dekat Makkah berapa tahun, ada yang kata 16, 17, 18 supaya mengeluarkan salawat itu daripada hadrat ilahi. Ada orang yang lain kata 60 tahun dia umur panjang. 60 tahun dia duduk, ya Allah, saya dah taklif banyak salawat, balaslah aku, bagi saya satu salawat yang mengkumpulkan, meringkaskan segala salawat-salawat irfani yang saya telah taklif. Ringkaslah di dalam satu salawat supaya orang yang akan baca salawat ini dah baca salawat saya semua dan salawat segala awliya-awliya. Jadi dengan kesungguhan Sri Muhammad Mustafa Bakri Siddiqi, Tuan Tariq Khalwatiyah Bakriyah, himmahnya, sungguhnya, kalau kata dalam bahasa Gurau Siki, paksa hadrat ilahi untuk mengeluarkan mutiara itu yang disimpankan. Tak boleh kata paksa, tapi yang dari Gurau Siki faham yang maksud dia buat kesungguhan yang luar akal supaya Allah Subhanahu wa ta'ala akhir balasnya dengan mutiara itu, salawat al-fatih. Jadi Syekh Tijani radhiyallahu anhu masa suluknya memang bila banyak salawat ada ijazah. Kita dalam saat Tijani boleh ijazah, ada khairat, boleh macam berbagai salawat Jadili, salawat Qadiriyah, salawat semua kita ada ijazah. Tapi akhir sebelum yang memisahkan jalan Tijani daripada jalan sufi lain dan dapat jalan sendiri, Nabi SAW suruhnya pegang salawat Fatih sahaja dan menjadikan salawat itu salawat tarikahnya. Dan Nabi SAW bagi khabar gembira bahwasanya salawat itu memang Allah menjadikan salawat itu kepada anda, tapi menzahirkan kepada melalui awliya yang sebelum anda, sebelum macam khabar gembira atau irhasat. Ada irhasat, mukaddimat Nabi. Macam baginda SAW sebelum datang beliau alaihissalam telah ada banyak khabar gembira yang dia terdahulu tentang Nabi akhir zaman. Macam tu salawat itu diberi kepada wali lain sebelum Syekh, macam khabar gembira wali yang akan datang, dan juga untuk menafikan hujjah ahli ingkar. Kalau orang akan kata ini Tijani mitrana, kalau kita guna itu asas jalan kita, tapi dah zahir sebelum Syekh Tijani, yani ada hujjah untuk rad, mempertahankan kepada orang yang ingkar, menolak. Jadi memang ustaz yang datang untuk minta salawat al-fatih sekali lah kajian kaum, tak ada umpama dua ini. Baru saya hantar risalah dekat Dr. Afif, InsyaAllah. cakap dua yang mengumpulkan